sejam yang pertama di dalam alam barzakh. Ni persiapan, persiapan saya dan kita semua. Apa jadi satu jam yang pertama? Apa episod dia? Bukan selepas ambil nyawa tau. Lepas ambil nyawa dia ada perjalanan dia. Lepas ambil nyawa, nyawa keluar daripada tubuh badan kita. Tubuh badan kita pun kosong, tidak ada lagi ruh. Tubuh badan itu akhirnya akan mereput, akan mengeluarkan ulat, akan pecah. Tubuh badan tu dia membusuk, pecah sebagainya. Waktu roh keluar, dia ada perjalanan dia. Itu cerita lain. Saya tak mau cerita. Dia ambil masa. Kemudian dia dibawa pergi ke alam barzakh. Pada 1 jam pertama di alam barzakh, mereka-mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mereka akan menyebutkan perkataan qal. Ini Allah cerita dalam Quran tau, bukan hadis. Rabbirji'un. Rabbirji'un. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir, saat ataupun minit yang pertama bila dimasukkan ke dalam alam barzakh, si fasik ataupun munafik akan sebut Rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia. Bagi sat nyawa kembali. Boleh tak wahai Allah, nyawa yang hang bagi dulu waktu aku hidup dulu, boleh tak kembalikan sebentar saja nyawa itu wahai Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dulu aku semayang lambat. Dulu aku tak pernah semayang subuh. Aku semayang maghrib isyak saja. Wahai Allah, malam ni aku dah mati. Kembalikan aku ke dunia sementara. Aku nak bertaubat, aku nak semayang. Aku nak bertaubat, aku nak sedekah. Aku nak taubat, aku nak baca Quran. Dulu aku lalai, ya Allah. Aku tahu ada kematian, aku tahu ada barzakh, tetapi aku lalai, wahai Allah. Ayat ni disebut dan diulang-ulang. Disebut dan diulang-ulang. Dan tidak akan diberikan nyawa yang kedua untuk sesiapa pun yang mati. Tak ada nyawa kedua. Saya dan kita semua seorang sekali je akan merasakan sakit mati. Ketika Hasan Basri lalu di rumah orang mati, ramai ahli keluarga dia menangis. Imam Hasan Basri kata, kenapa kalian menangis? Ayah kami meninggal. Sepatutnya kalian menangis kepada diri kalian. Sebab ayah kalian sudah pun merasakan kesakitan mati. Sakit mati tu. Sekali je. Sekali saja. Bila dah mati, manusia fasik dan munafik minta nak kembali. Nak jejak kaki mai ke masjid. Minta nak kembali, nak pegang kucum Quran, nak pegang baca Quran. Sehari satu ayat, sehari satu muka surat. Allah Ta'ala kata, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali sesaat pun kami takkan bagi kamu kembali. Saat pun. Sekarang ada masa tak? Sekarang. Malam ni ada masa tak? Ada. Ada masa. Masih bernafas. Masih bernyawa. Masih diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sujud. Perbanyakkan solat. Banyakkan amal ibadat kita. Peluang masih ada. Ada orang bulan depan. Roh dia akan keluar daripada tubuh badan dia. Dan malam ini dia sedang mendengar cerita tentang persiapan ke alam barzakh. Roh dia bulan depan akan meninggalkan tubuh badan dia. Wallahu a'lam. Dan malam ini, di saat ini, dia sedang mendengar kisah perjalanan dia ke barzakh. Ambillah ruang, ada sebulan. Ni contoh. Bukan saya hidup kata dia ni malaikat maut apa ni. Aduh, ni contoh. Yang terakhir sekali ialah seseorang itu apabila diletakkan di dalam kuburnya, maka manusia mula meninggalkannya seorang demi seorang. Yang paling lama berada di situ adalah anak-anak dan isterinya dan ataupun suaminya. Ataupun ibu dan ayahnya. Tetapi apabila sudah melalui beberapa jam,
ibu dan ayahnya, ahli keluarganya yang terdekat pun akan meninggalkan kawasan perkuburan itu. Tak ada harta yang akan tunggu. Tak ada ahli keluarga dan kekasih tercinta yang akan tunggu kita di sisi kubur kita untuk tempoh 10 hari. Semua akan duduk di situ. Habis Tok Imam buat talqin tahlil. Tok Imam balik, dia pun tunggulah 30 minit. Tunggu sejam. Takkan nak teriak 6 jam. Dia pun teringat dah cakotiau dengan ni. Duk bau dah dia. Yang ditanam tu siapa pun kawan tu lapak. Maka semua akan meninggalkan kita.